Hai, selamat bertemu sekali lagi guys. Hari ini kita ada satu masalah. Ini luggage favorite saya. Ada masalah TSA lock dia rosak, pecah sini. Lock tu tak mau ni lah, tak boleh beroperasi lah. So apa kita akan buat adalah kita cuba buka ni dan ganti dengan TSA lock yang baru lah. Ni guys, mula-mula kita buka habis ni. Lepas tu dekat sini ada satu zip. Dekat sini ada satu zip. Zip ni, nampak zip ni. Dia nampak terlindung sikit ni. Sudah buka zip ni. Okay, lepas kita buka zip tu, kita dah nampak lock lah. Ini jadi luggage yang murah ni luggage ni. So kita sudah boleh nampak dia punya apa nama? Lock tu dekat sana. So ini dari sebelah luar dan sebelah dalam itu. Jadi untuk kita mengganti ni kita kena order lah. So kita kena tengok, kita kena cari kalau boleh like to like lah. Kalau yang ini model dia adalah WHG, ada situ TSA 007. Kita boleh cari dekat Google. Tapi sebelum kita cari, kita kena measure berapa panjang ni lah. Berapa panjang dari sini ke sini, ke ujung sini. Berapa panjang dari sini ke sini. Lepas kita kena measure dalam ni. So dalam ni kita kena measure juga lah, dari sini ke sini, sini ke sini. Okay, kita akan ambil pembaris untuk measure lah, ataupun whatever measuring tape yang kita ada lah. So saya gunakan pembaris budak-budak ni. Panjang dia dalam 95 mm lebih kurang. Lebar dia lebih kurang berapa ni? Lebih kurang 25 mm lah, lebih kurang 25 mm. Itu sebelah luar. So 25 darab 95 sebelah luar. Sebelah dalam ni berapa ni? Second on flash. Okay, saya akan ambil measurement dalam ni juga. Panjang sebelah dalam ni lebih kurang dalam 95 juga lah. 95 darab berapa? Darab 20. Apa? Itu kemudian kita tengok 95 darab 20 macam tu lah dalam ni. Okay, next yang kita akan buat adalah kita akan buka dua ni lah. Buka skru dua ni. Lepas tu kita cuba buka apa yang kita boleh tengok lah. Saya akan buka dulu. Oh, dia buka begitu saja. So, oh, dia sudah terbuka. Jadi benda ni dia begini saja rupanya. Begini saja. Okey. Sekarang kita nak measure lubang ni. Tak susah-susah measure dari luar lah. So, ukuran panjang lubang ini dalam 91 pun ataupun 92 mm. Lebar dia dalam 20 mm lah, dalam 20 mm lebar dia. So kita akan cari dekat Shopee based on ukuran tu lah. Jadi ini adalah apa yang saya jumpa dekat Shopee. Lebih kurang rupa dia sama. Itu adalah dia punya penerangan. Itu adalah dimension yang dia tunjukkan dekat Shopee lah. Panjang 97 darab 26 mm. So ini memang fit dekat kita punya lubang lah. Dari sebelah belakang pun panjang dia cuma 83. So guarantee dapat masuk dalam lubang yang tadi lah. Jadi kita telah pun order dan menerima lock baru lah daripada Shopee. Ini dia, begini rupa dia. Kita order ni berdasarkan ukuran lubang ni lah. Ukuran lubang ni. Jadi kalau kita compare yang ni dengan yang lama, lebih kurang saja lah. Lebih kurang kan. Ini yang lama yang sudah rosak dia. So ini yang baru lah. So beza dia adalah yang sebelah dalam ni, yang baru ni pendek sikit. Tapi tidak apa, janji yang dekat luar ni panjang. So kita akan cuba masukkan ini ke dalam lubang ni lah. Sebelum kita masuk, oh, skru dia ada dalam sini ya. 2 biji skru dalam situ. So nanti skru dia dekat sini lah. So kita akan
buka nih. So begini rupanya bila kita sudah buka. Ini akan dari dalam, dari sebelah dalam. Ini akan dari sebelah luar lah. Lebih kurang begini kah? Ataupun saya rasa salah. Saya rasa dia begini. Itu kena try kunci dulu macam mana. Tapi saya rasa dia begini. Oke, kita akan masukkan ini dari sebelah dalam. Oke, itu sana. Dan sana kita akan tutup. Inilah, ini tutup sana dan kita lockkan 2 biji skru tuh. Lepas ini saya tak cukup tangan, so saya akan stop recording lah. So ini akan dari sini kita akan terus lock skrunya lah. Oke, saya dah place dia begitu dan siap untuk di tighten lah skru dah. Oke, itulah. So kita akan tighten, tengok macam nanti. Oke, skru sudah tighten. Sini nampak oke. Dan dalam pun nampak oke. Kita bergerak. Oke, next adalah lock test lah. Kita coba zip dia lock macam mana tengok. Oke, saya sudah bawakan zip ini ke depan sini. Oke, boleh sudah. Oke, boleh lock. Boleh lock. Boleh unlock. Lock. Coba saya tukar ni. Original dia adalah 000 lah kan. Itu kita boleh adjust balik. So, kita pergi ke 000 balik. Okey, boleh buka. So, berjaya. Tak ada nampak lubang apa-apa. Semua kemas. Sebenarnya saya ingin nak buang sudah luggage ni gara-gara kunci ni. Rupa-rupanya Shopee ada banyak jual lah spare ni. TSA ni. Ini very common punya barang yang dijual di Shopee. Okey, itu saja perkongsian saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan buang luggage yang rosak kunci saja. Boleh beli Shopee. Thank you.